Selain peristiwa berdarah 13 Mei 1969, Malaysia pernah dikejutkan dengan rusuhan perkauman di Kampung Medan. Rusuhan ini mula tercetus pada 4 Mac 2001 di Kampung Medan, Petaling Jaya. Pada hari itu, satu majlis pengebumian komuniti India sedang berlangsung dan ramai orang berkumpul. Muzik dimainkan sepanjang majlis tersebut. Seorang penduduk Melayu yang tinggal berhampiran menegur kerana bunyi bising. Teguran itu mencetuskan pertengkaran mulut yang kemudian bertukar menjadi pergaduhan fizikal sehingga beberapa orang cedera. Dan berita tentang kejadian itu cepat tersebar di sekitar kampung. Pada hari berikutnya, ketegangan semakin meningkat apabila kumpulan dari kedua-dua pihak mula berkumpul. Pergaduhan kecil berlaku di beberapa lorong dengan ada yang membawa kayu, besi dan parang. Pergaduhan yang bermula kecil akhirnya bertukar menjadi serangan balas antara dua bangsa. Dalam beberapa hari seterusnya, pergaduhan semakin merebak menjadi besar. Sampai rumah dan kenderaan pun dirosakkan dan ramai penduduk hidup dalam ketakutan serta tidak berani untuk keluar rumah. Apabila keadaan semakin serius, pihak berkuasa termasuk PDRM dan FRU dihantar ke kawasan tersebut. Rondaan dan sekatan jalan raya diperketatkan bagi mengawal keadaan. Selepas beberapa hari, keadaan akhirnya berjaya dikawal. Rusuhan ini mengorbankan sekitar 6 orang dan menyebabkan puluhan lagi cedera.